handsome than Daddy. Yes, we are the tallest. We are the tallest guys. Bella Astila sekali lagi mencuri perhatian ramai apabila tampil bersiaran langsung bersama anak perempuannya, Ara, di Era FM. Namun seperti biasa, setiap penampilan Bella pasti menjadi perhatian netizen dan kali ini ramai yang mula membincangkan mengenai kuku palsu yang dipakainya ketika bersiaran. Perkara itu mula mendapat pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial. Ada yang bertanya mengenai pemakaian kuku tersebut, malah ada juga yang memberikan pandangan masing-masing. Bella bagaimanapun menjawab dengan tenang dan menjelaskan bahawa bukan dirinya seorang sahaja yang memakai kuku palsu. Menurut Bella, ramai lagi artis dan selebriti lain yang turut menggunakannya sebagai sebahagian daripada penampilan dan keperluan kerja mereka. Penjelasan itu kemudian mendapat sokongan daripada ramai penyokong Bella termasuk peminat tiga pasangan yang dikenali sebagai Best. Malah ada yang berpendapat bahawa perkara tersebut tidak sepatutnya diperbesarkan. Mereka turut meminta orang ramai supaya menghormati pilihan individu lain. Menurut sebahagian netizen, jika tidak menyukai sesuatu perkara, lebih baik mengabaikannya daripada menjadikannya satu isu yang berpanjangan. Namun di sebalik perbincangan tersebut, ramai netizen sebenarnya lebih tertumpu kepada satu momen lucu yang berlaku sepanjang siaran langsung itu. Ketika sesi santai bersama penyampai Era FM, Nabil Ahmad dan Pak Azad sempat mengusik Ara dengan beberapa soalan yang mencuit hati. Mereka bertanya kepada Ara siapakah yang lebih tinggi dan lebih kacak, sama ada mereka berdua ataupun Daddy Ara. Soalan itu terus mengundang gelak tawa kerana ramai sudah dapat menjangka jawapan yang bakal diberikan oleh si kecil tersebut. Dan ternyata tekaan mereka tepat. Tanpa berfikir panjang, Ara dengan penuh yakin terus menjawab bahawa dadinya jauh lebih tinggi dan lebih kacak. Malah Ara siap menyatakan bahawa dadinya menang bukan setakat sekali, tetapi 1000 kali lebih menang. Jawapan spontan itu membuatkan seluruh studio ketawa dan suasana menjadi lebih meriah. Netizen yang menonton juga tidak dapat menahan ketawa melihat reaksi comel Ara. Ramai memuji kebijaksanaan dan kepetahan Ara ketika menjawab soalan tersebut. Ada juga yang mengatakan Ara semakin pandai bercakap dan mempunyai personaliti yang sangat menyelah walaupun masih muda. Selain itu, ramai turut terhibur dengan gelagat Ara yang berkali-kali menggeleng kepala sambil berkata, "No, no, no, no," ketika mempertahankan jawapannya. Malah ada netizen yang mengusik bahawa muncung bibir Ara ketika memberi jawapan itu terlalu comel sehingga membuatkan ramai geram melihatnya. Di ruangan komen, ramai bersetuju bahawa Ara sememangnya memiliki daya tarikan tersendiri yang sering menceriakan suasana setiap kali muncul bersama ibunya. Dalam masa yang sama, peminat Best pula terus mengambil peluang mendoakan yang terbaik buat Bella dan Syed Saddiq. Ramai berharap hubungan mereka terus dipermudahkan dan segala urusan berjalan dengan lancar. Malah tidak kurang juga yang berharap agar pertunangan mereka suatu hari nanti benar-benar membawa kepada sebuah ikatan perkahwinan yang bahagia. Apapun, momen santai Bella bersama Ara di Era FM ini berjaya menghiburkan ramai peminat. Daripada isu yang dibincangkan sehinggalah gelagat spontan Ara yang mencuit hati, semuanya menjadi antara topik hangat yang terus diperkatakan netizen. Dan seperti biasa, Ara sekali lagi berjaya mencuri perhatian dengan kecomelan serta jawapan jujurnya yang membuatkan ramai tersenyum sendiri. No. I can fight your daddy, Iron Man. Okay, kejap. Yes. Nanti pasta. Okay. No. Bye, Wani. Why you mean no? I can fight your daddy. No. I can fight your daddy. No. Okay, Ara, now count in Chinese. Your daddy want more. I more. No. Huh?